Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin mengkritik tindakan polis menahan peserta Perhimpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram yang dijadualkan berlangsung malam tadi. Dalam satu kenyataan, beliau mengingatkan pihak polis agar tidak mengulangi pendekatan era pentadbiran BN dengan menahan individu yang berhimpun secara aman. Hanifah turut melahirkan rasa kesal kerana insiden tersebut berlaku di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan sambil mempersoalkan sejauh mana komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap agenda reformasi. Kita mungkin tidak bersetuju dengan penganjur, tetapi pihak polis tidak sepatutnya berkelakuan seolah-olah mereka berada di bawah rejim lama BN. Selagi perhimpunan itu berlangsung secara aman, hak asasi dan perlembagaan untuk menganjurkan serta menyertai perhimpunan aman wajar dihormati, katanya. Terdahulu, penyelaras garah Zamri Finot dan penganjur bersama perhimpunan Tamim Dahri Abdul Razak ditahan bersama 18 individu lain sebelum perhimpunan berkenaan sempat berlangsung.